Okay, ulang balik. Yang kedua, apa yang diturunkan oleh Allah akan jumlah kitab Allah, lalu Rasulullah SAW memperjelaskannya menurut wahyu Allah dalam bentuk makna yang dimaksudkan olehnya. Seterusnya pada muka surat 31. Pada kedua-dua bentuk yakni wajah ini, para ulama yakni zaman Imam Syafi'i atau sebelumnya tidak pernah berbeza pendapat. Ketiga, bentuk yang ketiga adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara yang tidak ada nasnya dalam kitab Allah. Sebahagian ulama menyatakan Allah telah memperuntukkan baginya dengan apa yang difardukan dengan mentaatinya dan mendahului dalam ilmunya daripada taufiknya kerana keredaannya bahawa disunnahkan tentang sesuatu perkara yang tidak ada nas kitab Allah. Yakni apa yang Nabi Muhammad SAW, apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah perlu ditaati kerana dia meredainya. Kata Syekh Rahimuddin, Allah Ta'ala firman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yuti'illah faqad ata'a Allah. Dan orang barang siapa yang sedang mentaati Rasul, wa man yuti'i Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang sedang mengikuti Rasul, hakikatnya sedang mentaati Allah. Kejap. Ulang balik. Bentuk yang ketiga adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara yang tidak ada nasnya dalam kitab Allah. Sebahagian ulama menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah memperuntukkan baginya dengan apa yang difardukan dengan mentaatinya dan mendahului dalam ilmunya daripada taufiknya kerana keredaannya bahawa disunnahkan tentang sesuatu perkara yang tidak ada nas kitab Allah, yakni apa yang Nabi Muhammad SAW bawa datang tu adalah perlu ditaati kerana dia meredainya. Manakala juga para ulama lain yang berpendapat Nabi Muhammad SAW tidak mensunnahkan sesuatu melainkan mesti ada asas tentangnya atau melaluinya dalam kitab Allah, seperti kesunahannya dalam penerangan bilangan solat dan pengerjaannya yang pada asalnya adalah sebutan umum kefarduan solat, dan begitu juga yang disunnahkan dalam bab jual beli dan lain-lain dalam syariat Islam.